Assalamualaikum. Hari ni kita nak kongsikan cara kita buat dalca ataupun kari nasi kandar. Jom kita tengok cara buatnya. Mula-mula kita akan tumiskan bawang putih, bawang merah, dan juga sedikit halia. Ini dia naik bau. Kita akan tumiskan tempat sekawang. Sampai dia dan agak garing sikit sampai dia naik bau. Barulah kita akan masukkan benda-benda yang kita blend tadi. Bahan-bahan yang kita blend adalah bawang putih, bawang merah dan sedikit cili. Saya tambahkan sedikit halia dan lengkuas. Daging 1 kilo, ini bahagian tulangnya. Sebab kalau kita buat tulang dia lagi rasa manis. Ini sayur-sayur yang akan kita gunakan nanti. Dan sedikit air. Ini air asam jawa. Juga santan. Saya pakai santan ni. Biasanya santan segar. Kalau santan segar lebih baiklah. Tapi saya dah habis santan segar. Saya pakai yang ini. Serbuk kari daging dan saya campurkan dengan sedikit serbuk kari ikan sebanyak 5 sudu ya, campur dua-dua sekali 5 sudu ya. Okey. Dan kita masukkan bahan-bahan kita yang blend tadi. Ini bawang putih, bawang merah, halia dan juga lengkuas. Itu cili kering ya. Ini sampai dia pecah minyak. Rempah daging dan juga rempah ikan tadi. Dan kita tumis sampai dia pecah minyak. Minyak nak melebur sikit lah. Tadi kita lupa ya, masukkan bawang kari.
pressure cooker sebab nak bagi dia cepat sikit masak. Kita boleh teruskan dalam kuali kita ni ataupun masuk dalam pressure cooker. Kalau nak masuk dalam pressure cooker, kita tak payah masuk sini. Tapi ini mungkin bagi yang tak ada pressure, kita boleh pakai kuali ni sampailah dia masak. Inilah hasil yang kita buat tadi. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Dah.